Pada 20 April 2026 yang lalu, Pusat Sumber SK Bandar Baru telah mengadakan program Bulan Pusat Sumber Sekolah yang berlangsung dengan meriah dan penuh bermakna. Program ini dianjurkan dengan kerjasama Blinkbook sebagai rakan strategi dalam usaha memupuk minat membaca di kalangan murid. Mari kita sama-sama telusuri perjalanan program pada hari tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asma Zinira, wartawan TV PSS Sebaru Terbilang, bersiaran secara langsung dari Dewan TN50 bersempena program Bulan Pusat Sumber bersama Blinkbook. Bersama saya kini ialah penulis buku jemputan kita, Abang Imran Rosli. Apa khabar bang? Khabar baik. Assalamualaikum semua warga SK Bandar Baru Kuala Selangor. Alhamdulillah. Jadi, saya ada beberapa soalan untuk abang. Pertama, apakah perasaan abang apabila hadir di majlis kita pada pagi ini? Alhamdulillah, program yang kita lancarkan, kita adakan pada hari ini sangat memberikan abang rasa gembira dan happy bila bertemu dengan pelajar-pelajar di SK Bandar Baru Kuala Selangor. Mereka banyak memberikan kasih dan respon yang sangat baik ketika abang memberikan perkongsian kepada pelajar-pelajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak tanya sikit bang, apakah pengisian utama abang apabila berkongsi kepada adik-adik sebentar tadi? Baik, untuk soalan itu, pengisian utama yang diberikan kepada pelajar-pelajar, apa yang kami bawakan, apa yang abang ceritakan kepada pelajar-pelajar adalah program galakan membaca kepada pelajar-pelajar untuk sentiasa bersama dengan buku, membaca buku, dan apa yang abang boleh bawakan tentang buku-buku yang abang hasilkan adalah buku-buku tentang bidang Islami, bidang agama yang abang boleh ceritakan tentang wanita-wanita yang hebat, tentang siri mukjizat yang abang ceritakan. Semoga memberi manfaat kepada pelajar. Dalam cerita itu, di samping menggalakkan pelajar untuk terus membaca setiap hari. Sangat menginspirasikan abang. Betul. Jadi, sebagai penutup, apakah pesanan untuk abang sebagai penulis untuk adik-adik yang bercita-cita untuk menjadi seperti abang? Okey, baik. Abang nampak tadi ramai yang sangat excited bila ada penulis di hadapan dan mungkin di depan abang dan di kawasan di sekolah ini atau pelajar-pelajar di sekolah ini, mungkin ada yang nak jadi penulis. Apa yang abang boleh harapkan ataupun tips yang abang boleh kongsikan untuk menjadi penulis adalah bermulalah daripada sekarang. Awak kenalah menulis daripada sekarang, merangka cerita awak. Jadilah tulisan awak kenalah kreatif. Awak banyakkan bertanya kepada orang yang berpengalaman. Bila awak hasilkan satu cerita tu, awak kena ada pemikiran yang luas dan awak kongsikan kepada orang yang terdekat. Jadi boleh baca cerita awak dan boleh betulkan cerita awak. Jadi bermulalah daripada sekarang. Terima kasih kepada pengongsian abang sebentar tadi. Semoga Abang Imran selalu sukses. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, itulah temu bual kami bersama Abang Imran Rosli. Semoga ia menyuntik semangat supaya kita dapat mencintai buku selamanya. Itu sahaja daripada saya, Asma Zinira, untuk TV PSS Sebaru Terbilang. Jumpa lagi.